Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke KKJS Intake Talk. Siri podcast khas sempena pengambilan pelajar baharu Kolej Komuniti Jasin bagi sesi 1 2026 dan 2027. Saya Ain dan terima kasih kerana kembali bersama kami. Dalam episod sebelum ini, kita dah kenali program CJ Teknologi Seni Bina iaitu STS. Untuk episod kali ini, kita akan membincangkan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita iaitu teknologi digital. Hari ini hampir semua yang kita buat melibatkan teknologi daripada telefon pintar, aplikasi komputer sehingga kepada kecerdasan buatan AI. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput tetamu kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk penonton semua dan terima kasih Ain kerana menjemput saya untuk set podcast pada kali ini. Nama saya Mulyani binti Abdullah sebagai pensyarah program STM yang saya rasa lama jugalah di sini, lebih daripada 10 tahun. Cuma sebelum ni pernah berhijrah lah ke tempat lain dan kembali ke sini. Okay. Rindu je KKJS. Bukan rindu tapi bolehlah ceritalah lebih kurang. Okey. Apa khabar Puan Mulyani? Hari ni okey? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Dah makan? Pagi tadi sudahlah. Oh, okey. Dah tengah hari. Okey, kita pergi ke soalan pertama. Sebagai permulaan, boleh tak Puan kongsikan kepada penonton apakah keunikan program CJ Teknologi Maklumat ini dan mengapa ia merupakan pilihan yang tepat untuk bakal pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di Kolej Komuniti Jasin? Okey, bidang teknologi maklumat ni kita telah sedia maklum sekarang ni memang kita ke arah dunia IT. Sedangkan kita dulu pun dah diperkenalkan tentang IR 4.0 sejak tahun 2018 di Malaysia lah. Kalau sebelum dekat overseas tu awal lagi. So di Malaysia ni teknologi pembuatan based on AI based on IR 4.0 ni dia dah sejak 2018. So daripada situ semua sekali termasuklah teknologi pembuatan memang terlibat dengan IT. Kalau kita cakap IT ni, kalau katakan student IT ni kena faham tak semestinya IT ni, sebab IT ni terlalu luas. Okay, dari segi programmingnya, dari segi teknologi, even mesin-mesin sekarang pun memang ada terlibat dengan IT juga. So bidang ini sangat luas dan sekarang ni pun pasaran untuk pelajar IT sangat meluas kerana kita memang ke arah teknologi. Dengan AI-nya kan yang kita dah starting sekarang ni, memang kalau kata sebut pasal AI memang kita tak terkejar lah. Okay. Dengan software, even kami sebagai pensyarah pun boleh katakan memang kena belajar selalu. Kira macam pembelajaran sepanjang hayat tu memang kenalah dekat kami. Sebab disebabkan teknologi yang sentiasa berkembang. So itu adalah pilihan tepat lah pada saya, pada sesiapa yang berminat. Memang inilah cabang IT yang kita sepatutnya rebut peluang ini di masa sekarang sebab ianya memang sedang meningkat di era pembangunan teknologi sekarang. Okay, kita pergi soalan kedua. Okay. Pada masa kini, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang dan mengubah cara kita bekerja serta pelajar. Bagaimana program CJ Teknologi Maklumat membantu pelajar menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sentiasa berubah ini? Okay. Walaupun dalam kelas kita memang dalam silibus tu kita tak ada pun tersebut pasal AI. Tapi even apa-apa subjek pun dalam CJ Teknologi Maklumat sendiri kita akan terapkan sedikit sebanyak tentang AI.
Even dia nak mencari bahan pun, walaupun dia menggunakan Google, tapi kadang-kadang jawapan tu mirip kepada AI. AI tak semestinya sekarang kita kenal ChatGPT, kita kenal Dola, kita kenal Gemini. Itu yang kita kenal. Banyak lagi yang kita tak kenal. Okay. Dan sebut pasal AI ni tak semestinya kita ada jawapan AI tu tepat. Okay. Kita sebagai pengguna AI, kita kena kadang-kadang kita kena lebih bijak daripada AI tu sendiri. Sebab walaupun kita search macam tu, so research tu perlu ada lah. So dalam kelas kita akan benarkan student mencari maklumat menggunakan AI, Google dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita akan dapat trace sebenarnya jawapan mereka sendiri ataupun jawapan AI. Walaupun diorang ubah-ubah sikit ke. Dapat. So that's why pensyarah ni dia kena lebih bijak daripada AI lah. That's why lah kita pun memang kita pun nak mendidik pelajar kan. So kenalah up sikit daripada student. Betul-betul. Okay, seterusnya, selain mempelajari teori, pastinya pelajar ingin tahu tentang pengalaman pembelajaran yang mereka akan lalui. Apakah contoh projek atau aktiviti praktikal yang biasanya dijalankan oleh pelajar sepanjang mengikuti program CJ Teknologi Maklumat? Okay. Untuk yang practical part, okay. Kalau disebut peringkat sijil ni memang kita lebih kepada hands on. Kalau melibatkan hardware macam IT ni melibatkan hardware, dia lebih kepada macam computer architecture. Kat situ dia akan belajar tentang dalaman CPU, dalaman laptop dan sebagainya. Okey, dalam computer selain daripada computer architecture, dia ada computer maintenance. Itu yang melibatkan hardware. Maksudnya dia boleh repair komputer, dia boleh kenal segala komponen yang ada dalam komputer tersebut. Itu tentang hardware. Okey, tentang software. Okey, kita ada subjek macam web development. Sekarang kita apa-apa saja based on web. Even untuk manage data, memang kita akan based on web. Dan kita juga ada tentang apps. Okey, pembuatan apps. Okey, selain web dan apa yang berkaitan dengan web, dia akan synchronize dengan database. So, ada subjek database. Database tu kita akan link dengan web sebab saya bagi contoh simple lah, when kita nak daftar pelajar. Okay, kita daftar data masuk dan data tu akan disimpan dalam web. Disimpan dalam database. So database ni tak semestinya database pun ada banyak jenis. Kita ada standalone dan cloud. So itu yang benda-benda praktikal yang diorang kena belajar lah waktu ambil CJ ni. Kemudian kita ada IoT sekarang. So IoT ni banyaklah kita melibatkan sensor. Sensor pun ada pelbagai dan di situ memang mereka akan dilatih membuat projek-projek yang berkaitan dengan subjek dan dunia realiti sekarang. So contoh kalau yang tengok sekarang ni macam diorang nak cuba tahu CJ Teknologi Maklumat ni. Tapi diorang tak ada basic and tak tahu apa-apa. Okay, tak ada basic tak ada masalah sebab kita akan belajar from to zero. Memang saya faham sekarang ni di peringkat sekolah menengah pun dah ada belajar tentang asasan komputer dan saya pun terkejut juga sebab dalam silibus mereka ada Python. So zaman saya Python tu dekat U. Itu sekarang ni Kolej melalui dulu. Ya, mana yang dah ada basic di peringkat sekolah menengah, dia tak ada masalah. Dia advantage bagi mereka. So mana yang tak ada basic, kita starting from zero dan ini bukan sahaja bukan kelemahan tapi mereka boleh belajar dan bila sambung ke peringkat diploma nanti, mereka dah ada basic. Betul. Tak ada masalah sebab kemudian dan kemungkinan jika ada rezeki, mungkin mereka boleh transfer kredit daripada sebab subjek yang menghampiri.
peringkat diplomat atau peringkat seterusnya. Faham? Okey. Sebagai soalan terakhir, Mhm. bidang teknologi sering dianggap hanya sesuai untuk mereka yang mempunyai kemahiran komputer sejak awal. Jadi, apakah nasihat Puan kepada pelajar yang berminat dalam bidang teknologi maklumat tetapi masih merasakan mereka belum cukup mahir atau takut untuk mencuba? Okey. Pada saya untuk menceburi bidang IT ni tak perlu takutlah. Sebab kita dekat sini pun kita akan belajar daripada basic. Contoh paling mudahlah computer architecture. Okay. So computer architecture tu belajar tentang CPU, tentang apa-apa komponen yang ada dalam CPU tersebut. Dan daripada situ kita akan belajar untuk install. Benda tu adalah basic sebenarnya. Dan bila contohlah kalau tak mau nak tak nak pergi ke peringkat seterusnya, tak nak belajar, mereka boleh buat freelance untuk repair komputer, maintenance komputer, tak ada masalah. So pada saya subjek-subjek yang ada dalam CJ Teknologi Maklumat ni tak adalah susah sangat. Yang penting minat lah. Betul. Minat. Okey, kemudian untuk STM ni dia kena lulus matematik. Sebab itu memang keperluan sebab kita macam nak belajar basic programming kena faham lah perkatacaraan, kena faham tentang matematik tersebut. Ada setempat yang perlukan matematik di situ. So kalau lemah matematik payah sikit lah nak faham. Okey, terima kasih kepada Puan Mulyani atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai program CJ Teknologi Maklumat. Semoga perkongsian hari ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang bidang teknologi maklumat dan peluang kerjaya yang ada. Bagi anda yang berminat menyambung pengajian, jangan lupa memohon kemasukan ke Kolej Komuniti Jasin bagi sesi 1 2026-2027 masih dibuka sehingga 20 hari bulan Julai 2026. Pilihan bidang yang sesuai dengan minat yang potensi anda, mungkin di sinilah bermula perjalanan masa ke depan anda. Saya Ain mengucapkan terima kasih kerana mengikuti KKJS Intech Talk. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi kami, Kolej Komuniti Jasin untuk maklumat terkini. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.